tak tahu. Apakah kesalahan saya tak tahu. Tapi saya walaupun dah tua, umur 82, takut lah, kita cakap lah. Sudahlah, masa awak terakhir. Jadi Tuhan bagi masih ada tenaga, saya bersyukur. Dan kalau ada sesuatu yang boleh dilakukan oleh saya akan lakukan. Terutama untuk bangsa saya, bangsa Melayu, untuk negara saya, negara Malaysia, serta penduduk-penduduknya daripada berbagai kaum. Saya ingin dengan kita semua bahawa nasib sesuatu bangsa ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Kalau diserah kepada bangsa-bangsa lain, maka sudah tentulah nasib bangsa itu tidak menjadi baik kerana bangsa-bangsa lain mempunyai kepentingan yang lain. Untuk menentukan sama ada kita dapat perbaiki nasib kita ataupun tidak, maka kita perlu mengambil berat tentang keadaan di sekeliling kita. Kita juga harus memikir tentang falsafah hidup kita, tentang pegangan kita. Ya, kita semua orang Melayu bersama Islam, tetapi kita juga sebagai Melayu mempunyai tradisi-tradisi dan nilai-nilai hidup tertentu. Sebab itu kita telah dijajah selama 450 tahun. 450 tahun kita dijajah kerana pegangan kita kepada sesuatu perkara saja, iaitu Melayu tak akan menderhaka kepada rajanya. Ini pegangan kita. Oleh kerana itu, apabila raja melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan kita, kita serahkan saja. Kita berdiam diri. Apabila raja menyerah wilayah-wilayah kita kepada orang asing, kita tidak bertumbuh, kita tidak berkata apa-apa. Ini adalah hak raja. Politik bukan untuk orang ramai, bukan untuk orang rakyat. Politik adalah untuk raja-raja semata-mata. Kalau mereka ingin tegak wilayah kita kepada orang lain, maka terimalah kita. Tak soal, tak ditanya apa-apa. Sebab itu selama 450 tahun kita dikuasai oleh pihak lain dan kita menyerah negeri-negeri kita. Bukan dengan paksaan, tidak ada serangan ketenteraan oleh pihak British. Mereka hanya berunding dengan raja-raja kita, menjanjikan kepada raja-raja kita kalau mereka menyerah pentadbiran negara negeri-negeri mereka kepada pihak British, maka mereka akan dapat hidup lebih selesa, lebih senang. Itu janji British. Dan oleh kerana kita buka kepada yang mudah, apakah yang lebih mudah? Jika dibayar gaji supaya tidak bekerja. Inilah yang kita nak sangat. Dapat gaji tapi tak kerja apa. Ini janji British. Kerana janji inilah maka negeri-negeri Melayu telah berserah untuk ditadbirkan oleh pihak British. Rakyat tidak berkata apa-apa, tidak memprotes
Kerana kita pegang kepada pegangan orang lain, iaitu orang lain tidak akan menderhaka kepada raja. Kalau raja tegak, maka kita terima dan kita tidak soal. Demikianlah sikap taat kita kepada raja sehinggalah kita hilang kuasa di negara kita sendiri. Selepas Perang Dunia Kedua, pihak British berpendapat bahawa mereka tidak harus menjadikan negeri-negeri Melayu ini cuma wilayah yang diberi pertahanan oleh mereka, protected territory saja. Sebaliknya mereka ingin menjadikan negeri-negeri Melayu sebagai wilayah mereka, sebagai koloni mereka secara langsung, disapir daripada London Whitehall. Mereka merancangkan Malayan Union dan kita dapati dengan sedihnya raja-raja kita telah menandatangani perjanjian MacArthur untuk menyerahkan negeri Melayu ini kepada British dan mereka turun menjadi invasi saja. Sebab raja-raja berasa tertekan. Kenapa mereka berasa tertekan? Kerana mereka tidak boleh harap rakyat mereka akan membantu, menyokong, memberi sokongan kepada mereka. Mereka berasa lemah kerana rakyat tidak menunjuk sokongan yang kuat kepada raja-raja mereka. Dengan itu raja pun menyerahkan negeri Melayu ini kepada British. Tetapi pada ketika itu barulah timbul kesedaran di kalangan rakyat bahawa mereka tidak harus terlalu sangat patuh kepada keputusan yang dibuat oleh raja di bawah paksaan. Di masa itulah maka rakyat segera menubuhkan parti politik yang bernama UMNO, dan UMNO ini menentang penyerahan negeri-negeri Melayu kepada pihak British. UMNO dan orang Melayu semua menentang penubuhan Malayan Union. Sebab itulah nasib kita pada hari ini demikian. Kita menjadi satu bangsa yang bebas, yang merdeka, kerana rakyat bertindak untuk menyelamatkan negeri-negeri Melayu. Sebab itu ada perkataan Inggeris yang berkata, "A people deserve the government that they get." Rakyat akan mendapat pemerintahan yang sesuai ataupun yang diizinkan oleh mereka. Kalau mereka mengizinkan British memerintah negara kita, maka itulah keadaan kita. Tetapi kalau mereka tidak izin, mereka ingin menentukan mereka akan menjadi